Ramai yang simpan emas tapi dia syok sendiri. Ingat ada 1 dinar ni dah kaya dah. Yelah sebab dulu beli 1 dinar 1,000 je. Hari ni dah jadi 2,500. Sebenarnya tu tak kaya. Kalau fokus kita hanya pertambahan ringgit tapi emas tak bertambah, ada 1 dinar je, itu tak kaya. Itu rasa je kaya. Ramai yang dah ada 1 dinar ni. Saya pun dulu beli pada harga RM1,000 je. Hari ni dah jadi 2 kali ganda lebih dah. Ramai yang nampak posisi emas ni sebab hanya nampak kenaikan harga. Sebenarnya kalau kita ada 1 dinar je, dengan kenaikan harga tu tak menjadikan kita kaya pun. Sebab emas ni sebenarnya dia mengekalkan nilai. Kalau ada 1 dinar, sama je. Dulu ada 1 dinar, sama je. Jadi kalau nak kaya dengan emas, fokus pertambahan dinar. Bulan ni ada 1 dinar, 2-3 bulan depan ada 3 dinar, ada 5 dinar. Dan setiap bulan tambah 1 gram, 1 gram, 1 gram. Jadi fokusnya dekat perbanyakkan emas tu, bukan sibuk dengan harga emas. Kalau tahun lepas ada 5 dinar, tahun ni dah ada 10 ataupun 15 dinar. Tahun ni nak menabung emas, tak perlu modal yang besar. Mula menabung 1 gram 1 bulan, melalui akaun Mas Gap, pergi dekat profil saya ada pautan, follow step by step.